Guys, hari ini Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak kekal menjalani hukuman penjara di penjara Kajang. Permohonan beliau untuk menjalani baki hukuman penjara 6 tahun melalui tahanan di rumah susulan sabitan kes SRC International telah pun ditolak. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Alice Loh menegaskan bahawa Mahkamah Tinggi terikat kepada kerangka perlembagaan menurut beliau yang di-Pertuan Agong ialah Raja berperlembagaan dan kuasa prerogatif termasuk pengampunan mesti dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang, khususnya perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah kemudian memutuskan bahawa titah addendum yang dibangkitkan tidak pernah dibentangkan ataupun diputuskan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang ke-61. Maka dari sudut undang-undang, ia tidak mempunyai kekuatan untuk dikuatkuasakan. Atas asas itu, maka Mahkamah telah pun menolak permohonan semakan kehakiman tanpa sebarang kos. Menarik lagi kalau saya nak tunjukkan, kita refer kepada Facebook daripada Ketua Pemuda UMNO dalam kenyataannya mempertikai bagaimana satu titah yang di-Pertuan Agong dikatakan tidak sah selepas sekian lama disorokkan. Lebih membingungkan lagi, Istana Pahang sendiri sebelum ini mengesahkan bahawa titah addendum tersebut telah pun dikeluarkan oleh Sultan Pahang ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong. Maka di sinilah persoalan konsistensi timbul. Ketika itu pembentukan kerajaan dulu, titah yang di-Pertuan Agong dijadikan sebagai sandaran utama dan dihormati sepenuhnya. Tetapi hari ini apabila melibatkan kes Najib, titah pula dikatakan tidak sah. Ini menimbulkan kekeliruan besar dalam pemahaman rakyat terhadap kedudukan institusi raja dan sistem perlembagaan negara. Apa yang dapat dibaca daripada keseluruhan episod ini ialah wujudnya gambaran seolah-olah terdapat unsur campur tangan ataupun sekurang-kurangnya kelemahan serius dalam pengurusan yang tidak telus ini. Saya ada persoalan yang paling besar yang masih saya rasa tidak terjawab sehingga ke hari ini. Siapakah yang menyembunyikan titah addendum yang di-Pertuan Agong pada ketika itu? Dan mengapa perkara tersebut tidak dipersoalkan secara tuntas di dalam mahkamah? Hakikatnya yang terzahir hari ini berdasarkan keputusan mahkamah menunjukkan bahawa pengampunan itu sendiri diakui wujud sebenarnya. Addendum tersebut juga diakui pernah dikeluarkan namun ia tidak dibawa melalui saluran perlembagaan yang sepatutnya. Sebaliknya, ada tangan-tangan yang menyorok sehingga mencetuskan krisis tafsiran undang-undang. Akhirnya segala kekeliruan ini terbentur di mahkamah apabila addendum pengampunan Najib ditolak. Menurut Peguam Bela Najib Razak, keputusan Mahkamah Tinggi ini bukan sekadar berkait dengan kes individu. Sebaliknya membawa implikasi yang jauh lebih besar iaitu penghakisan terhadap kuasa eksekutif diraja serta kedudukan prinsip perlembagaan Malaysia. Ini bukan isu kecil tetapi mampu memberi presiden yang memberi kesan langsung kepada keseimbangan kuasa antara institusi raja, eksekutif dan badan kehakiman. Dan dalam pada masa yang sama timbul persoalan tentang pendirian UMNO pula. Apa pendirian UMNO? Adakah parti UMNO itu sendiri benar-benar mahu mempertahankan Datuk Seri Najib Razak atau sekadar mahu menunggang Datuk Seri Najib Razak ni hanya untuk mengekalkan sokongan kepada ahli UMNO yang setia kepada beliau? Jika Presiden UMNO serius, mengapa tekanan politik tidak dibuat secara jelas dan konsisten sebagaimana ugutan politik yang pernah digunakan oleh parti DAP untuk mengangkat pengiktirafan UEC? Perdana Menteri Anwar Ibrahim pula menyatakan rasa lega dengan keputusan mahkamah ini atas alasan ia membuktikan tiada campur tangan politik. Namun dari sudut pandangan awam, keputusan ini juga mendedahkan bahawa wujudnya sesuatu yang disorokkan sebelum ini dan hanya kini menjadi pengetahuan umum. Akhirnya, persoalan yang paling besar ialah soal kepercayaan apabila institusi, titah, janji dan prinsip kelihatan berubah-ubah mengikut kepentingan. Saya nak tanya kepada anda semua, adakah kerajaan seperti ini benar-benar layak untuk dikekalkan bagi penggal pilihan raya yang akan datang?